Satu pengalaman yang saya tak pernah rasa lah sebelum ni. Dia pengalaman yang luar biasa lah, Haji. Lepas tu, ni nasihat saya juga kepada bakal Dwi Fur Rahman. Kalau rasa kita ni tekak orang Melayu, tekak orang Melayu, tekak orang Melayu, yes. Kita boleh je bawa makanan-makanan yang daripada Malaysia yang kering, contoh sekarang dah banyak dah kat luar, daging dendeng ada, betul, yang pack semua tu, sambal ikan bilis ada, tapi bawa berapa ada, tak payahlah sampai penuh beg tu, penuh beg tu kan. Super juga dengan pakaian, betul lah. Pakaian kita ada luggage kan, betul. Tak perlulah kita sampai penuh. Sebab suasana ataupun cuaca kat sana dekat panas dan kering kan. Panas dan kering. So saya rasa kalau boleh membasuh, kita basuh sekejap je kering. Betul. Yang mana yang tak berapa rajin nak basuh boleh hantar Dobi. Saya rasa Haji pun merasai cuaca lebih kurang 51 darjah saya rasa. Betul. 50 ke 51 gitulah orang kata. Satu pengalaman yang saya tak pernah rasa lah sebelum ni. Dia pengalaman yang luar biasa lah, Haji. Betul. Tapi saya tak pastilah adakah dia ada je musim-musim yang bukan panas kan. Dia ikut bulan kan. Jatuhnya bulan haji tu pada bila kan. Ada. Tapi mostly musim haji ni dia dalam cuaca macam kat Malaysia lah. Waktu tengah hari pukul 12 tengah hari. Lebih daripada Malaysia. Lebih kurang lah. Kan? Lebih kurang lah. Tapi bukannya kita sentiasa duduk di bawah terik matahari. Ya, betul.